Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada yang di-Pertua Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detiknya, seterusnya hadirin dan hadirat pembina nusa bangsa yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di atas pentas tersegam ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Tiang Perpaduan Bangsa. Hadirin yang saya hormati, Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 lahir daripada tumpahan darah dan air mata terjadi 13 Mei 1969. Ia digubal sebagai penyembuh luka, kompas moral dan tiang perpaduan negara. Namun, mari kita cermin diri kita hari ini. Apakah rukun negara sekadar 5 bait ayat yang dihafal secara melulu di perhimpunan sekolah, sekadar untuk lulus ujian lalu dilupakan begitu sahaja? Sungguh menyedihkan apabila generasi hari ini lancar menghafal lirik lagu ditular di TikTok, tetapi bila ditanya 5 prinsip rukun negara, minda menjadi kosong dan lidah menjadi keluh. Lantas apakah jawapan kepada kemelut ini? Generasi muda tidak boleh lagi sekadar menghafal, tetapi mesti menghayatinya. Kita perlu menterjemahkan nilai rukun negara ke dalam jiwa dan amalan harian, menjadikannya paduan utama dalam membuat keputusan, bukannya sekadar ungkapan kosong di bibir. Hadirin sekalian, lihat prinsip kepercayaan kepada Tuhan serta kesetiaan kepada raja dan negara. Hari ini ada segelintir anak muda yang mula menolak nilai agama di atas nama kebebasan tambahan. Malah di alam maya dengan mudah melemparkan hinaan tetapi institusi dia raja demi mengejar tontonan dan like. Di manakah jati diri kita? Solusinya, generasi muda mesti kembali meletakkan pegangan agama sebagai benteng akhlak agar tidak mudah hanyut dilandar arus modernisasi. Kesetiaan kepada raja dan negara pula perlu dibuktikan dengan menjaga kedaulatan payung perpaduan pelbagai kaum di tanah air ini. Prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang pula menuntut kita patuh pada aturan hukum. Namun hari ini anak muda gemar menjadi pakar undang-undang di media sosial, mudah menyebar kepinah dan mengapi-ngapikan segmen perkauman sebelum mengetahui kebenaran. Jalan keluar daripada sikap toksik ini adalah dengan memindah cilik digital. Generasi muda sepatutnya menggunakan teknologi untuk menyemak kesihatan maklumat, bukannya menjadi ejen perpecahan. Kita mesti faham bahawa kebebasan bersuara ada batasnya dan menghormati undang-undang adalah cermin sebenar kematangan sebuah bangsa. Hadirin yang dikasihi, prinsip kesopanan dan kesusilaan semakin terhakis apabila skrin telefon pintar dijadikan perisai untuk melemparkan caci maki dan bully cyber tanpa memikirkan maruah orang lain. Kerana itu, anak muda perlu segera membudayakan etika dan adab di alam nyata maupun alam maya. Budi bahasa bukan lambang kekuatan, tetapi lambang ketinggian peradaban. Jadilah generasi yang membina minda masyarakat, bukannya meruntuhkan bangsa dengan kata-kata kesat. Hadirin dan hadirat sekalian, rukun negara bukannya teks sejarah yang mati, tetapi kompas menentukan hala tuju untuk biar hala tuju negara. Jangan biarkan ia sekadar retorik hiasan. Generasi muda adalah penentu sama ada tiang keharmonian ini terus kukuh bertapak atau runtuh di jelak kelekaan. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya titipkan sepucuk pantun.
sebagai renungan bersama. Pohon beringin dahannya rendah, tempat berteduh si anak rusa, rukun negara warisan indah, sama dijaga sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.